kita masih boleh buat konten walaupun bajet tak cukup. Tapi risau pula bab kamera ni. Kebanyakan daripada kita dah gunakan smartphone. So, smartphone ni memang ada kamera. So, kita boleh start buat konten atau record konten menggunakan kamera yang kita ada. Bolehlah start record konten daripada situ. Alamak, tapi saya punya kamera tak high quality lah. Macam mana ni? Sabar. Bab tu jangan fikir dulu. Yang penting kita mula dulu dan along the way kita akan dapat cari cara macam mana kita nak cantikkan kita punya video walaupun kita punya kamera tak berapa high quality sangat. Contohnya kita boleh cuba belajar color grading, kita boleh cuba guna filter tertentu ataupun maybe kita boleh belajar apa lagi ya? Audio editing, macam mana kita nak bagi audio kita lebih jelas dalam setiap video yang kita cuba nak sampaikan. Cara framing pun ya juga. Aku pun tengah belajar lagi ni. Macam mana pula caranya kita nak dapatkan audio yang jelas kalau kita nak record video? Apa pendapat awak bagaimana cara untuk dapatkan audio yang jelas? Oh, macam tu. Faham? Oh, ada lagi. Okey, terima kasih. Zaman sekarang adalah zaman di mana kita boleh dapatkan banyak jenis wireless mic yang bajet. Even dengan harga bawah RM50 pun ada. Mungkin sound dia belum best macam high level wireless mic. Tapi tak apa. Paling penting kita dapat fokus dulu kejelasan suara sebagai permulaan. Yang bagus. Tapi wireless mic bajet ni bunyi dia macam pecah sikit lah. Tak apa. Kita belajar macam mana cara untuk adjust kedudukan mic dan juga kita belajar sikit audio editing macam mana kita nak bagi audio kita tu bunyi lebih sedap walaupun kita menggunakan wireless mic yang bajet. Betul tak? Tapi kan, siapa nak tolong ambil video kita kalau kita shoot konten sorang-sorang? Korang boleh dapatkan tripod. Banyak design tripod yang korang boleh dapatkan dengan harga yang berpatutan. Ada yang jenis heavy duty tripod, ada yang jenis travel tripod, ada jenis tripod yang kita boleh set up dengan cepat macam-macam ada dekat pasaran sekarang dengan harga yang memang mind blowing guys. Tapi puas hati untuk digunakan. Aduh, gelap lah pula. Lighting pun sama. Memang ada pelbagai lighting yang dijual sekarang di pasaran. Korang boleh dapatkan. Kalau cara paling senang, korang boleh guna cahaya matahari. Ada kat sebelah tu. Bezakan tu. Tapi kalau lagi best, shoot je outdoor terus. Korang boleh dapat manfaatkan sepenuhnya cahaya matahari. Kita start je dengan apa yang kita ada dulu untuk buat konten. Ada rezeki, kita upgrade from time to time. Nak cakap apa? Belum perfect tak apa, janji mula. You dengar, you dapat. Kalau you guys nak dapatkan aksesori tambahan untuk content creation korang boleh dapatkan mic handle ni dekat beg kuning yang aku dah prepare untuk korang. Yo. Nak cakap apa tu? Ya, nak cakap apa?